Kerajaan sedang melaksanakan kajian menyeluruh berhubung isu sosial yang berlaku di sekolah. Datuk Fahmi Fadzil berkata kajian terbabit dijalankan oleh sebuah jawatan kuasa khas dan laporannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi membuat keputusan berhubung tindakan lanjut yang perlu diambil. Satu kajian penuh terhadap isu-isu yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dan ini akan diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa khas yang mana laporannya akan disediakan dalam masa terdekat secepat mungkin untuk dibentangkan kepada Jemaah Menteri bagi memutuskan tindakan-tindakan selanjutnya. Berhubung isu sama, katanya Jemaah Menteri turut bersetuju bahawa terdapat keperluan untuk meningkatkan kehadiran anggota polis di sekolah. Kementerian Pendidikan juga akan mengumumkan satu ketetapan agar pemeriksaan rambang di sekolah dilaksanakan secara lebih kerap.